Geng, Iran dah jawab proposal Amerika Syarikat. Okey, kita recap balik apa yang Amerika Syarikat minta sebelum ni. The first thing is temporary ceasefire. Yang kedua adalah pembukaan semula Selat Hormuz. Yang ketiga adalah limit nuclear enrichment. Yang keempat adalah gradual liftings of sanction ke atas ekonomi Iran. Dan kelima adalah unfreeze Iranian punya funds. Iran pula kata prioriti sekarang ni adalah untuk menamatkan peperangan. Jadi ini adalah apa yang Iran minta. Yang pertama adalah full end of hostilities. Yang kedua adalah removal of sanctions. Yang ketiga adalah end of naval blockade yang dikenakan Amerika Syarikat. Yang keempat, guarantees bahawa tidak akan berlaku lagi serangan ke atas Iran seperti yang berlaku sebelum ini. Dan yang kelima adalah mekanisme baru untuk run Selat Hormuz. Perbezaan terbesar sekarang ni dalam isu nuclear program sebab Amerika Syarikat mahukan Iran long freeze dorang punya nuclear program, manakala Iran pula kata itu merupakan red line dan akan diperbincangkan di masa hadapan. Donald Trump kata apa yang Iran bagi ini adalah unacceptable.